Mereka dah sah bercerai talak 1, 12 Januari 2026 di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur. Tapi kenapa nama Ukasha Senros masih disebut waktu kejut sahur? Kamal Adli kejut sahur seperti biasa. Nada tenang, list nama-nama disebut. Dan tiba-tiba, Ukasha Senros. Netizen terus diam dan meletup. Attention kita bukan pada siapa dia kejut, tapi pada siapa yang masih ada dalam senarai selepas perceraian rasmi. Soalan pertama netizen, ini sekadar kebiasaan atau masih ada rasa yang belum selesai? Dan di sinilah curiosity gap bermula. Sebab secara logik, kalau dah berpisah, kenapa perlu sebut? Kenapa tak skip? Kenapa tak neutral? Atau mungkin sebab memori tak padam secepat status perkahwinan. Tapi here's the twist. Bukan semua orang nampak ini sebagai kelemahan. Ada yang nampak sebagai loyalty. Ada yang nampak sebagai kindness. Ada yang nampak sebagai lelaki yang tak simpan dendam. Dan itu buat perdebatan jadi dua camp. Chop, chop, chop! Sebelum kita sambung kisah yang lagi pedas, kalau korang suka analisis deep macam ni, jangan lupa like, share and subscribe Oi Jom, sumber gosip paling bersih tapi pedas dekat Malaysia. Okey geng, kita sambung. Komen pertama yang buat orang angkat kening, Ukasha sahur dengan Zul Arifin. Nama lain masuk dalam naratif. Emosi pun mula bercampur. Ada pula teori netizen, dia sebenarnya nak kejut Ukasha je. Yang lain tu penambah berisa. Rindu tak nak nampak obvious katanya. Dan paling ramai ulang momen ni, kenapa lepas sebut nama Ukasha macam nak nangis? Nada suara tu jadi bahan analisis. Bukan fakta, tapi rasa. Ada netizen tulis, walaupun ex-wife dah berlakon berpeluk dengan hero lain, dia tetap sebut nama tanpa dendam. Itu yang buat ramai label dia lelaki setia. Tapi kita kena berhenti sekejap. Adakah itu setia atau sekadar matang? Atau sekadar professional image control? Kadang-kadang, manusia boleh baik tanpa niat romantik. Dari sudut psikologi, bila seseorang kekal tenang selepas perpisahan, publik akan isi ruang kosong dengan dua cerita. Sama ada dia masih cinta atau dia terlalu kuat untuk tunjuk luka. Title recognition moment di sini, setiap kali bulan puasa atau raya, emosi lama naik semula. Ritual sama, kenangan sama. Itu bukan drama, itu manusia. Tapi bila nama disebut secara terbuka, selepas perceraian rasmi, publik tak lagi dengar sebagai rutin. Mereka dengar sebagai signal. Dan signal tu yang jadi bahan debat. Ukasha Senros, bangun, kejut aura, sahur sekali. Sahur, okey? Selebihnya, interpretasi netizen. Dan satu perkara yang kita boleh belajar, berpisah tak semestinya bermusuh. Kadang-kadang, matang itu lebih senyap daripada cinta. Korang rasa nama tu disebut sebab kebiasaan? Sebab rindu? Atau sebab memang tak pernah ada dendam? Drop pandangan dekat komen. Kita dissect sama-sama.